Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam video Sansan Masa yang Sikat. Hari ini saya ada maklumat sikit banyak lah. Tak ada banyak hari ini, ada sikit ya. Nak rekah-rekah, nak sapa juga kepada kita. Iaitu maklumat keluar negara sikit banyak lah. Selamat petang lah. Kalau biasa tu keluar pihak mana saya itu pihak tu lah. Biasa keluar petang-petang gini juga. Belum ada ni saya keluar pagi. InsyaAllah jumpa pagi. Ni keluar petang insyaAllah lah. Kalau ada maklumat baru-baru di segi orang panggil berita dalam negara kita ke, keluar negara ke, sikit banyak kalau ada. Masa sekarang tu ada maklumat sikit je. Banyak orang panggil pemberita masa sekarang pun jadi senyap. Di segi negara kita ke, keluar negara senyap. Senyap jugalah. Nak ya tak keluar negara kalau ada pereduk musuh tu biasa semua, tetapi tak ada hak baru dari segi pemberita. Dari segi hak benar tu tak tahu wallahualam, tetapi segi pemberita ni tak ada lah hak baru. Boleh jadi masa sekarang tu dia tutup banyak platform, banyak orang panggil banyak page dia tutup. Apabila jadi nampak cerak sikit, apabila siapa nampak Zohir nampak gambar kau, nampak video kau, dia kerak habisnya. Sebab itulah saya pun nak sapa dengan orang panggil tak ada cocok mana lah, nak ya pun untuk kita tahu gitulah masa sekarang. Tu kalau masa kita tengok masa sekarang tu julak merah. Yaman julak merah tu dak serai kuat juga. Kalau masa dalam pemberita lah, jufalah kita tu tak ada kena kecek kuat juga. Nak kata masalah lah. Lepas tu saya pun nak mari tengok satu panggil satu orang panggil ikdan. Sebelah lagi di segi orang panggil ni di segi Perdana Menteri Macron. Lepas tu Sisi kau yem dek khasa. Dia pergi ziarah budak dalam negara Farah. Dalam negara Falah. Dia pergi ziarah jumlah hospital ke sana tu. Dia tanyalah budak tu, berasalah mana. Dia tanya khabar lah budak hok duduk hospital ke sana tu. Budak hok duduk hospital ke sana, dia tu dengan perkataan dia tu puasa sedap dengar. Nak tu budak ke sana dia kata walaupun Yahudi nak mengenak, nak peracur orang panggil umuh dia, orang panggil kuasa dalam negara dia tu, tak ada apa dia tak ada takut apa. Di segi budak lu kat ni tu, dia tak ada itu apa dia kata. Dia kalau rasa Yahudi peracur, dia buat klik mula. Yahudi peracur umuh dia nak buat klik mula. Dia tak ada apa. Nak buat gana tu perangai Yahudi dia kata. Nak ya tu budak tu, nak ya tu kemah di segi dia. Nak ya tu kalau rasa tepat teh kita ni, kalau rasa habis memang tak habis semangat. Nak ya tu dia tu kemah. Tu kalau rasa Yahudi buat tara mana, peracur umuh dia tara mana, dia nak kalau rasa dia ada nyawa lagi, dia nak bangun klik mula. Tu di segi budak nak ya tu kemah pokok dia tu hak ni. Tu nak ya tu pokok dia tu ke sana tu kemah. Walaupun budak orang panggil budak halus pun, orang panggil sifat dia kemah ke sana tu. Nak ya tu ya jadi sungguh. Di segi orang falah kita. Kemah sungguh, kemah kau sungguh di segi pok dia ke sana tu. Nak ya tu pok dia tu pegang kemah sungguh. Nak ya tu masa sekarang tu pok dia tu sangat susah payah. Nak ya tu umur pun tak ada, hospital ke, sekolah tu wasapo habis ya. Tak ada. Ada boleh berubah orang. Sebucu kok ni sikit. Nak ya tu masa sekarang tu kuat benar. Lepas tu di segi Yahudi ke sana ni geserai tempat duduk ke sana jutan. Jo panggil jepat lipai. Tempat ten ke sana tu, hidup mengenak tempat tu, meninggal pula dunia tempat tu. Nak ya tu banyak. Pok dia tu tak ada bergaduh. Sama juga di segi orang panggil tua mumlo. Nak ya tu masa sekarang ada hak sokang, ada hak setengah tu tak ada sokang, ada belakang. Jadi dua lah masa sekarang kita tengok tu. Tetapi masa tengok pemberita tu, fuak sokang, fuak orang panggil
masuk sekali dengan falah. Sokan dengan falah tu banyak. Banyak. Sama fok dalam Yahudi sendiri masa sekarang fok dia tu duk pecah belah. Kalau bahasa kita ada tengok tu fok dia tu orang panggil duk beripung, duk cumnu. Fok dia tu banyak juga. Duk sewi segar, nak bergaduh. Sebab lama dah. Nak buat apa tak boleh. Dari segi fok dia ke sana tu. Nak kata masa sekarang duk jadi hara-hara belakang. Tu nak kata masa lala ni. Tu di segi keluar negara. Di segi tempat teh kita masa sekarang kalau masa kita tengok berita kerajaan tu, di segi hak kita duk pakat-pakat duk nanti tengoklah deh, pakat-pakat duk nanti khabar iaitu buat pacara duit digital. Banyaklah ada komen masuk dalam page saya, dalam message saya pun nak siapa tak boleh lagi masa sekarang sebab kerajaan dia tu berisytihar kata nak buat dengan cepat banget tetapi dia tak ada oyak bulan mana tepat berapa dia tak ada oyak. Tu sebab tu saya nak siapa tak boleh nak ya masalah lah ni. Masalah ni tu pakat duk dia dululah buat kita tu. Nanti tunggu kalau asal dia nak dia istihar. Dia nak dia prom lek segi kerajaan tu dia istihar mari jamin tak ada payah di segi ni. Kita nanti tengok sekarang, nanti dengar sekarang masalah lah ni. Nak kata masalah lah ni tu dia mau pakat duk tunggu belakang lah di segi ni. Tu di segi ni pakat duk tunggu belakang. Jadi tak ada lah maklumat baru-baru di segi kerajaan masa sekarang. Harap kita faham belakang. Kalau asal ada demo, dia hantar link apa untuk kita ke apa? Kita cek kata kita tu lepas di segi mana, di segi buku, duit digital ke, di segi buat pacara, suruh daftar nama demo hantar link mari. Hak ni jangan sekali. Sebab hak penipu ngebuat kuat masa sekarang. Hak penipu kuat belakang masalah lah ni. Harap kita jaga molek di segi penipu banyak. Kalau asal dia hantar link suruh kita cek apa dalam link hak dia hantar mari tu, jangan sama sekali. Sebab hak tu bahaya. Hak tu bahaya benar. Masalah lah ni tak ada. Di segi kerajaan tak ada sebar, tak ada perakat, tak ada lepas sekarang di segi buat pacara, di segi duit digital. Harap apa kita tu pakat jagalah sit hak kita. Jangan diikut fok menipu, fok mencacip. Kalau dia hantar link, hantar gopo mai kepada kita kat sana tu, kita jangan tekan sama sekali. Sebab apabila kita tekan tu, bahaya nak masuk kita. Bahaya. Apa tu sama juga berita hak dalam page, satu page saya duk dengar, duk tengok iaitu kita masa sekarang orang panggil terosak kita duk buka wifi semua. Kita duk buka wifi semua. Harap fok kita tu katuklah selebih selamat. Kalau rasa kita nak tubik keluar rumah, kita katuk lebih selamat. Sebab apa? Sebab fok penipu ke saat ni tu dia ada orang panggil lepas wifi. Lepas wifi dia buat wifi free. Nama wifi free. Apabila kita masuk dalam robot wifi free tu, kita tak ada kena pon password, kita tak ada kena borah apa-apa, kita boleh main lalu. Apabila kita boleh main lalu tu, nak tu bahaya mai kita. Sebab apabila kita masuk contoh dengan robot wifi hok dia kat sana tu, dia dak serok komun kita. Tu. Dia dak serok komun kita. Harap ni lah kita pakai jaga molek. Nak tahu penipu tu banyak bahasa. Kita jaga bahasa ni, dia mari beseng lah pula. Kita jaga beseng ni, dia mari beseng lah pula. Nak tahu penipu tu duk maju semua, duk patana semua. Sebab itulah kita kalau rasa benar hak free, benar hak tak ada kena duit ke sana tu, kita kena pakat-pakat. Beringatlah. Jangan dimai. Kalau rasa kita mancai, kita rasa apa, hak ni kita tahu tuai dia. Kita mancai, kita yakin kata hak ni tuai wifi hak ni tu tak apa kita kena. Hak tu tak ada apa-apa. Kalau rasa kita pergi tempat lain, tempat satarana, tempat public ke sana tu, kita pakat jaga kita. Jangan sama sekali masuk wifi hak free, hak kita tak ada kena tuai. Sebab hak tu bahaya kepada kita. Nak kata masa sekarang kita kena jaga banyak. Penipu ada banyak juga. Penyuri ada banyak juga. Banyak beseng, banyak beg. Sebab itulah kita kena jaga banyak masa sekarang.
Tu masa sekarang kita kena berjaga banyak. Di segi makan ni pun sama juga. Saya nak buat satu klip saya tengok dah di segi makan ni nak tahu makan ni hak demo meninggal dunia dah sebab makan ni tu. Makan ni apa panggil jenis tepung. Dia buat jenis tepung budak. Jenis tepung budak ke saat ni apabila makan ke saat ni tu ia ada soal pesum. Dia campur dengan dadah. Iaitu sing septik ke saat ni tu. Ada dalam tepung ke saat ni tu. Bahayalah. Sebab kau masa songkran telah lepas tu ada orang meninggal dunia dah. Sebab tepung tu ke saat ni tu. Tempat kita tak ada siapa lagi. Tetapi kita kena siapa widemo tahu boleh. Kita kena pakai jaga masyarakat kita. Sebab bahaya. Tepung ni bahaya. Nanti saya nak buat klip pendek-pendek untuk nak siapa pun kita. Nak before kita tu pakai jagalah. Tepung lagu ni, besen ni. Tak boleh buat guna, tak boleh buat. Tak boleh buat nega tempat kita. Tak boleh buat makan mula. Sebab bahaya. Tu nak ya tu masa sekarang kita kena pakai jaga belakang lah. Dari segi makan ni, dari segi semua, dari segi kehidupan kok mana masa sekarang, dari segi penipu, dari segi telefon, dari segi mail, dari segi apa masa sekarang dia tak, dari segi harta barang kau siapa rumah masa sekarang ada belakang. Kita kena jaga belakang. Nak ya tak masa lolo ni tu ada belakang. Demo buat belakang. Apabila boleh duit, demo buat belakang. Tak kira hak tu salah, tak salah. Lo ni demo pergi duit jadi besar. Nak ya tahu duit ni lebih bahaya. Dari segi orang panggil adik kakak kau, boris warah, jiran-jiran kerak sebab duit. Nak ya tahu duit tajir selebih pada pisah. Duit ni bahaya selebih pada guting pisah, bajak kau. Nak ya tahu duit ni bahaya lagi. Duit bahaya kuat. Nak ya tahu duit ni tajir kuat pada lain lagi. Walaupun kita asah pisah tajir ke mana, tak sama dengan duit. Tak boleh lawan duit. Duit tajir lagi. Tu dia. Tu khabar sikit kepada saya petang ni kalau asal ada silap salah ke mana saya minta maaf lah. Hari ni saya pun rekas sikit sekadar ni lah. InsyaAllah lain kali kalau asal ada maklumat baru-baru, kalau asal ada siapa ada gopo nak sapa for kita, insyaAllah saya nak sapa. Tu dia hari ni sekadar ni dulu, minta izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.